Jangan sesekali memandang remeh dan membiarkan masalah kejang kaki pada waktu malam yang dialami oleh separuh daripada warga emas berusia 60 tahun ke atas. Anda mungkin terpaksa hidup dengan kaki yang tempang seumur hidup. Beberapa hari yang lalu, saya ingin menceritakan kisah Pak Cik Rahim berusia 72 tahun yang membuka pintu bilik rawatan saya dan masuk. Beliau dikenali di kawasan kejiranannya sebagai seorang yang kerap mendaki bukit. Beliau seorang yang sangat cergas sehingga mendaki bukit di belakang rumah sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Namun apabila beliau masuk ke bilik rawatan, beliau kelihatan seperti orang yang tidak tidur beberapa malam dengan mata yang lebam dan langkah yang langsung tidak bermaya. Apabila saya bertanya di mana sakitnya, beliau mengeluh panjang dan berkata, "Doktor, saya sekarang takut apabila malam menjelang." Rupa-rupanya, Pak Cik Rahim telah mengalami kejang kaki hampir setiap malam selama 2 bulan lalu sehingga tidurnya terganggu. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah ini hanya kisah Pak Cik Rahim seorang? Sama sekali tidak. Ramai di antara anda yang sedang menonton video ini pasti sedang mengangguk setuju. Malah, jika dilihat pada statistik, hampir separuh daripada warga emas berusia 60 tahun ke atas di negara kita mengalami kekejangan kaki pada waktu malam atau simpul biawak. Ini bermakna seorang daripada 2 orang sedang menanggung kesakitan ini. Namun masalah yang sebenarnya lebih serius ialah kebanyakan warga emas seperti Pak Cik Rahim menganggap ini hanyalah penyakit biasa akibat penuaan atau kekurangan nutrisi dan membiarkannya begitu sahaja. Akan tetapi, dari pandangan saya sebagai seorang doktor, kira-kira 20% daripadanya mungkin merupakan isyarat penyakit saluran darah berbahaya yang memerlukan rawatan segera. Apabila saya menyentuh dan memeriksa sendiri kaki Pak Cik Rahim, saya sangat terkejut. Apa yang beliau alami bukanlah sekadar ketegangan otot biasa. Jika dibiarkan beberapa hari lagi, Pak Cik Rahim mungkin bukan sahaja tidak boleh mendaki bukit, malah mungkin terpaksa hidup dengan kaki tempang seumur hidup. Dalam kes yang paling teruk, darah beku yang terbentuk dalam saluran darah boleh bergerak ke jantung atau paru-paru dan menyebabkan situasi yang sangat berbahaya serta mengancam nyawa. Gejala yang disangka hanya kejang biasa sebenarnya adalah isyarat terakhir tubuh meminta tolong untuk diselamatkan. Bagaimana keadaan kaki anda sekarang? Adakah anda tidur dalam keadaan terpaksa menahan bau koyok dan memaksa diri untuk lelap kerana tetamu tidak diundang yang datang setiap malam? Oleh itu, saya telah menyediakannya hari ini. Dalam video hari ini, saya akan menjelaskan dengan tepat apakah punca sebenar kesakitan sepanjang malam yang menyeksa Pak Cik Rahim. Dan ada satu perkara yang paling penting. Saya akan mengajar anda cara membezakan antara kejang kaki biasa dengan penyakit saluran darah berbahaya yang memerlukan anda segera ke Jabatan Kecemasan yang boleh diketahui dengan mudah oleh orang awam. Akhir sekali, saya akan kongsikan kaedah pertolongan cemas ajaib yang menghilangkan kesakitan dalam masa 3 saat sahaja tanpa perlu menjerit dan mengurut kaki serta kaedah pencegahan dalam kehidupan seharian agar kejang tidak berulang lagi. Menjelang akhir video ini, anda tidak perlu lagi takut pada waktu malam. Saya akan bantu anda supaya boleh tidur lena dan meluruskan kedua-dua kaki bermula malam ini. Jika anda ingin tahu cerita saya dan mahukan tidur yang nyenyak malam ini, sila tekan butang suka sekarang. Dan jika anda tinggalkan komen 2 perkataan iaitu nantikan di ruangan komen, saya akan lebih bersemangat untuk membalas dengan maklumat yang lebih padat. Baiklah, mari kita rungkai rahsia apa sebenarnya yang berlaku pada kaki Pak Cik Rahim satu persatu. Ada satu tindakan yang anda dilarang sama sekali lakukan apabila kaki anda kejang, iaitu terus menganggap ia kekurangan magnesium lalu membeli suplemen sembarangan dan menekan atau mengurut betis yang sakit seperti mahu pecah itu dengan kuat. Pak Cik Rahim yang berusia 72 tahun tadi melakukan perkara yang sama. Beliau mendengar di rancangan kesihatan televisyen bahawa magnesium itu bagus, jadi beliau mengambil sehingga 3 jenis magnesium setiap hari. Dan apabila kejang berlaku pada waktu malam kerana terlalu sakit, beliau akan mengejutkan isterinya dan menyuruh isterinya mengurut kakinya sekuat hati. Namun, jangan terkejut. Apabila saya memeriksa paras magnesium dalam badan Pak Cik Rahim adalah sangat normal. Sebaliknya, pengambilan suplemen yang berlebihan hanya menyebabkan gangguan perut dan beliau mengadu perutnya kembung. Apa maksudnya ini? Hakikatnya, kebanyakan kekejangan kaki pada waktu malam berlaku bukan kerana kekurangan nutrisi tetapi kerana kerosakan pada sensor saraf. Untuk memahaminya, bayangkan sebuah kereta. Otot kaki kita mempunyai 2 sensor penting. Satu berfungsi seperti pedal minyak yang mengecutkan otot untuk menggunakan tenaga dan satu lagi seperti brek yang meregangkan otot untuk berehat. Semasa muda, pedal minyak dan brek ini berfungsi dengan sangat harmoni.
Namun, apabila usia meningkat dan otot menjadi letih, sensor brake ini mula rosak. Saya jelas sedang tidur dan menekan brake untuk merehatkan otot, tetapi badan saya sesuka hati menekan pedal minyak. Terutamanya, cuba fikirkan bentuk kaki kita semasa tidur. Kebanyakan hujung kaki akan tertolak ke bawah disebabkan berat selimut. Posisi ini yang seakan-akan penari balet berdiri di atas hujung jari kaki dipanggil plantar flexion dalam istilah profesional. Dalam posisi ini, otot betis berada dalam keadaan paling pendek. Otot yang sudah sedia pendek dan tegang ini menerima isyarat pengecutan secara tiba-tiba daripada sensor saraf yang rosak, menyebabkan otot tidak mampu menanggungnya dan mengeras seperti batu. Inilah sebab saintifik sebenar mengapa kejang berlaku setiap malam. Jadi, ia bukanlah masalah yang boleh diselesaikan hanya dengan memakan magnesium. Walau bagaimanapun, saya perlu memberikan satu amaran penting di sini. Pak Cik Rahim bernasib baik kerana ia hanya masalah sensor saraf yang mudah. Tetapi jika gejala anda seperti berikut, ini bukan kejang biasa tetapi situasi kecemasan. Saya akan beritahu 3 perkara yang tidak boleh dikelirukan dengan kejang biasa. Jadi sila ingat, pertama ialah trombosis vena dalam DVT. Namanya agak sukar tetapi mudahnya ia bermaksud saluran darah kaki tersumbat oleh darah beku. Cara paling pasti untuk membezakannya adalah dengan membandingkan kedua-dua belah kaki. Jika ia sekadar kejang biasa, ketebalan kedua-dua kaki sepatutnya sama. Namun jika hanya sebelah betis yang bengkak, warna kulit berubah kemerahan atau terasa panas seperti pek pemanas apabila disentuh, ini 100% masalah saluran darah. Jika anda mengurut kaki sewenang-wenangnya pada waktu ini, darah beku dalam saluran darah boleh tertanggal dan menyumbat jantung atau paru-paru. Ia menjadi tindakan yang sangat berbahaya. Kedua ialah penyakit arteri periferi. Ini pula sebaliknya, di mana saluran darah menyempit dan darah tidak mengalir. Dalam kes ini, kaki tidak bengkak tetapi sebaliknya menjadi sejuk dan pucat. Cuba tekan bahagian tengah kekura kaki atas tapak kaki dengan jari. Orang sihat sepatutnya dapat merasakan nadi berdenyut di sini, tetapi jika ada penyakit ini, nadi sangat lemah atau tidak dapat dikesan langsung. Jika betis terasa sakit seperti mahu pecah walaupun berjalan sedikit tetapi lega apabila berehat dan gejala ini berulang, anda mesti segera melakukan ultrasound saluran darah. Jika dibiarkan, tisu kaki boleh mati dan mungkin perlu dipotong. Ketiga dan terakhir ialah sindrom kaki tidak rehat, restless legs. Ini lebih kepada rasa tidak selesa berbanding kesakitan. Warga emas sering menggambarkannya sebagai rasa seperti ada serangga merayap di dalam kaki atau rasa renjatan elektrik kecil. Dan jika duduk diam, ia menjadi sangat tidak selesa, tetapi apabila kaki digerakkan, ia menjadi lega seolah-olah tiada apa berlaku. Ini adalah masalah neurotransmitter otak yang dipanggil dopamin, jadi ia memerlukan rawatan yang berbeza sama sekali, bukan ubat kejang. Apabila Pak Cik Rahim mula-mula datang berjumpa saya, inilah 3 perkara pertama yang saya periksa. Nasib baik, Pak Cik Rahim tiada bengkak dan nadi di kakinya berdenyut kuat. Barulah saya lega dan memberitahu Pak Cik Rahim, Pak Cik, ini bukan penyakit besar tetapi ia juga tidak akan sembuh hanya dengan makan magnesium. Cuba laburkan masa 3 saat saja ikut cara yang saya ajar. Jika anda juga tiada tanda-tanda bahaya yang saya sebutkan tadi, maka penyelesaian 3 saat yang bakal saya kongsikan ini akan sangat berkesan untuk anda. Kesakitan ngeri yang datang setiap malam. Saya akan dedahkan kaedah ajaib untuk menghilangkannya serta-merta dengan tangan anda sendiri tanpa ubat dalam bahagian seterusnya. Sila kongsikan video ni ke dalam kumpulan WhatsApp keluarga sekarang. Pesan kepada mereka supaya periksa malam ini sama ada kaki ibu bapa mungkin bengkak sebelah atau tidak. Keprihatinan kecil anda mungkin menyelamatkan nyawa ahli keluarga. Baiklah, kandungan yang akan saya sampaikan mulai sekarang adalah sangat penting. Ini adalah cara untuk keluar dari kesakitan neraka dalam masa 3 saat sahaja apabila kaki tiba-tiba kejang semasa tidur malam ini. Apabila saya ajarkan kaedah ini kepada Pak Cik Rahim di bilik rawatan, mulanya beliau ragu-ragu dan bertanya, doktor, betul ke berkesan? Namun selepas mencubanya sendiri pada malam itu, beliau menelefon saya keesokan paginya. Doktor, memang betul ia hilang serta-merta macam magis katanya. Anda juga sila buka mata luas-luas dan fokus sekarang. Perkara pertama yang perlu diingat ialah jangan sesekali mengurut. Apabila kejang berlaku, secara naluri kita akan memegang bahagian yang sakit dan mengurutnya. Namun, menekan otot yang sudah keras seperti batu dengan paksa boleh menyebabkan serat,
otot koyak dan kesakitan akan berlarutan lebih lama. Pada masa ini, kita perlu menggunakan prinsip saraf tubuh, bukan tenaga kasar. Kaedah pertama ialah penyekatan timbal balik reciprocal inhibition. Namanya sukar, tetapi prinsipnya sama seperti main jongkang-jongket. Otot kaki kita berpasangan antara otot tulang kering di hadapan dan otot betis di belakang. Otot kita direka supaya apabila otot depan digunakan, otot belakang secara automatik akan menjadi rehat lemah. Kita gunakan prinsip ini. Apabila betis kejang dan mengecut sakit, duduk dan tarik jari kaki ke arah hidung anda sekuat hati. Pegang jari kaki dengan tangan dan bengkokkan ke arah badan. Dengan cara ini, otot tulang kering di hadapan akan menegang dengan kuat. Maka otak kita akan berfikir, bahagian depan perlu guna tenaga. Kalau begitu, bahagian belakang betis kena rehat dan secara paksa mematikan suis otot betis. Ini bukan soal semangat atau usaha, tetapi hukum fisiologi tubuh kita, jadi ia berkesan 100% untuk sesiapa sahaja. Bagaimana jika perut buncit dan tangan tak sampai ke kaki? Dalam kes tu, anda boleh gunakan tuala untuk menyangkut pada tapak kaki dan tarik atau tekan tapak kaki pada dinding. Kuncinya ialah membengkokkan kekura kaki ke arah badan untuk menegangkan tulang kering. Ingat satu perkara ini saja. Kaedah kedua ialah rangsangan injung philtrum stimulation. Ini adalah butang kecemasan apabila terlalu sakit sampai tak boleh bergerak dan tiada daya nak tarik kaki. Tempat lekuk di antara hidung dan bibir, itulah injung atau philtrum. Apabila kejang, cubit atau tekan injung ini dengan sangat kuat menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, anda mungkin fikir ini petua orang kampung semata-mata, bukan? Tetapi ini ada asas sains otak yang kukuh. Otak kita cenderung untuk fokus pada satu rangsangan kuat pada satu-satu masa. Ini dipanggil teori kawalan pintu gate control teori. Injung adalah titik vital yang mempunyai saraf yang sangat sensitif. Jika kita rangsang kawasan ini dengan kuat, otak akan menerima rangsangan di injung sebagai isyarat yang lebih besar dan baharu berbanding sakit di kaki. Ia seperti mendengar siaran yang lebih kuat untuk menutup bunyi siren yang terlalu bising. Malah dalam perubatan tradisional, tempat ini dianggap titik penting untuk menyedarkan orang yang pengsan dalam kecemasan. Hanya dengan mencubit, ia berkesan menyekat sementara litar kesakitan kaki di otak dan menghentikan kekejangan otot. Selepas mempelajari dua kaedah ini, Pak Cik Rahim berkata beliau tidak lagi takut jika kejang berlaku pada waktu malam. Dulu jika kejang, beliau akan berguling kesakitan selama 10 ke 20 minit. Tetapi sekarang jika rasa macam nak kejang, beliau terus tekan injung dan tarik hujung kaki ke arah badan dan keadaan selesai dalam 3 saat. Beliau sangat gembira kerana tidak perlu lagi mengejutkan isteri yang sedang tidur di sebelah. Anda juga sila sediakan tuala di tepi katil malam ini sebelum tidur. Dan jika kejang menyerang, jangan panik, tarik hujung kaki dan tekan injung seperti yang saya ajar. Apabila timbul keyakinan bahawa anda boleh mengawal tubuh sendiri, kesakitan tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Namun tuan-tuan dan puan-puan, ini hanyalah kaedah seperti alat pemadam api untuk memadamkan api yang sudah marak. Mencegah api daripada bermula adalah lebih penting, bukan? Saya akan kongsikan rutin pencegahan supaya kejang tidak berlaku langsung dalam bahagian seterusnya. Ini juga merupakan rahsia Pak Cik Rahim menghentikan ketiga-tiga ubat magnesiumnya dan menjadikan kakinya kuat. Sila kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda sekarang. Sampaikan satu pesanan ringkas. Kalau kejang, jangan urut tapi tarik hujung kaki. Kawan anda itu pasti akan berterima kasih kepada anda seumur hidup. Kita sudah tahu cara memadamkan api kecemasan. Sekarang kita perlu tahu cara mencegah api daripada bermula. Pak Cik Rahim telah berhenti mengambil 3 botol suplemen magnesium selepas berjumpa saya. Sebaliknya, selepas menukar kepada gaya hidup yang saya sarankan, kekerapan kejang kakinya berkurang mendadak sehingga mungkin hanya sekali sebulan atau tiada langsung. Kaedah yang diamalkan oleh Pak Cik Rahim tidak memerlukan wang dan merupakan rutin sangat mudah yang boleh diikuti oleh sesiapa sahaja di rumah. Rahsia pertama ada di atas meja makan. Ramai orang mencari magnesium apabila kejang, tetapi sebenarnya wira sebenar yang menguatkan saraf kita adalah lain, iaitu kumpulan vitamin B. Terutamanya vitamin B1 dan B12 adalah bahan api utama yang melindungi selaput saraf dan membantu isyarat saraf dihantar dengan betul. Jika ini kurang, saraf menjadi sensitif seperti wayar yang terkelupas kulitnya dan menghantar isyarat sesuka hati. Jadi, saya sarankan Pak Cik Rahim mengambil hanya satu suplemen kompleks vitamin B. Dan semasa makan, saya suruh beliau ambil taurina. Taurina adalah
pemulih tenaga yang membantu otot kita tidak letih dan ia biasanya dihasilkan di dalam hati. Namun apabila tua, fungsi hati menurun menyebabkan penghasilan taurina berkurang, lantas otot cepat letih dan kejang berlaku. Taurina sangat banyak terdapat dalam makanan laut seperti sotong, gurita dan kerang. Tidak perlu beli ubat mahal-mahal, cukup dengan makan sup sotong atau kerang rebus yang segar 2-3 kali seminggu, itu yang terbaik untuk kesihatan kaki. Rahsia kedua ialah mengubah persekitaran bilik tidur. Apabila saya ke rumah Pak Cik Rahim, saya lihat beliau tidur menggunakan selimut tebal yang sangat berat. Inilah punca utama yang memanggil kejang. Selimut berat yang menekan kaki sepanjang malam menyebabkan pergelangan kaki lurus ke bawah dan otot betis berada dalam keadaan tegang sepanjang malam. Jadi saya suruh beliau tukar kepada selimut yang lebih ringan dan nipis serta-merta. Dan satu lagi tips penting yang ingin saya kongsikan, semasa tidur, letakkan bantal atau cushion di bawah pergelangan kaki. Apabila kaki berada sedikit tinggi daripada jantung, darah yang berkumpul di kaki sepanjang hari akan kembali ke jantung dengan baik, melancarkan peredaran darah. Pada masa yang sama, ia menghalang pergelangan kaki daripada lurus secara semula jadi, membolehkan otot berehat dalam keadaan selesa. Baiklah, saya akan rumuskan ini menjadi rutin harian. Ini adalah rutin harian Pak Cik Rahim untuk menghapuskan kejang. Pagi apabila bangun, sebelum turun dari katil, lakukan regangan dengan menarik hujung kaki ke arah badan sebanyak 10 kali sambil menggeliat. Ini untuk mengejutkan otot yang keras sepanjang malam. Pada waktu tengah hari, nikmati lauk yang mengandungi sotong atau kerang dan selepas makan, berjalanlah santai sambil menjemur diri di bawah matahari untuk sintesis vitamin D. Pada waktu malam, 15 minit sebelum tidur, rendam kaki dalam air suam. Suhu air sekitar 40 darjah adalah yang paling sesuai. Jika terlalu panas, otot mungkin terkejut dan apabila masuk tidur, jangan lupa selimut nipis dan cushion kaki. Cuba buat ini selama 2 minggu sahaja, anda akan rasa perbezaan pada kaki anda. Sekarang saya akan jawab beberapa persoalan yang sering anda tanya di bilik rawatan dengan jelas. Soalan 1. Doktor, saya makan ubat kolesterol tinggi, adakah ini boleh menyebabkan kejang? Ya, betul. Soalan yang sangat tajam. Ubat kolesterol jenis statin atau ubat darah tinggi yang mengandungi diuretik boleh memberi kesan kepada otot. Statin boleh menyebabkan selaput sel otot tidak stabil dan diuretik boleh menyebabkan elektrolit dalam badan keluar melalui air kencing yang boleh menyebabkan kejang. Jika anda mula kerap mengalami kejang sejak mula makan ubat, jangan sesekali berhenti ubat sendiri tetapi bincanglah dengan doktor anda untuk menukar jenis ubat. Soalan 2. Kenapa makan magnesium pun tak berkesan? Bukan magnesium tak berkesan tetapi kemungkinan besar puncanya salah. Seperti yang saya katakan tadi, punca selalunya adalah keletihan saraf bukan kekurangan nutrisi. Lagipun, kadar penyerapan magnesium adalah rendah. Jadi jika makan banyak pun selalunya akan cirit-birit dan keluar semula. Jadi daripada menambah dos sembarangan, lebih berkesan jika anda ambil vitamin B yang merupakan vitamin saraf. Adakah persoalan ini terjawab? Kesihatan bukanlah sesuatu yang gah. Tabiat-tabiat kecil yang saya sebutkan hari ini akan terkumpul menjadi perisai kukuh yang melindungi tubuh anda. Pak Cik Rahim juga mulanya ragu-ragu tapi sekarang beliau berkata kepada saya, Doktor, kalaulah saya tukar selimut dan makan sup sotong dari dulu lagi. Jika anda bersedia untuk mengamalkannya sekarang, sila tinggalkan nombor 1 di ruangan komen. Tunjukkan tekad anda yang berkata, saya juga nak tidur lena tanpa kejang. Apabila melihat nombor yang ditinggalkan orang lain, anda akan rasa, oh, bukan saya seorang yang berusaha dan mendapat kekuatan bersama. Baiklah, hari ini kita telah bincangkan banyak perkara. Jika ada yang terlepas pandang kerana kandungannya panjang, saya akan rumuskan 3 perkara utama yang wajib anda ingat hari ini. Ingat 3 perkara ini sahaja pun, kesihatan kaki anda pasti akan berubah. Pertama, anda mesti pastikan sama ada kejang kaki anda hanyalah kekejangan otot biasa atau isyarat kecemasan daripada saluran darah. Jika kaki bengkak sebelah dan panas atau sebaliknya sejuk dan nadi tak dapat dikesan, itu bukan kejang biasa. Dalam kes begitu, jangan berlengah dan segera ke hospital untuk pemeriksaan saluran darah. Kedua, apabila kejang berlaku malam nanti, jangan sesekali menjerit dan mengurut. Tarik jari kaki ke arah hidung untuk menegangkan tulang kering, penyekatan timbal balik dan tekan injung dengan kuat untuk menipu otak. Rangsangan injung. 2 cara ini membolehkan anda keluar dari kesakitan neraka dalam masa 3 saat. Ketiga,
Daripada beli magnesium mahal, ambillah vitamin B dan taurina untuk menjaga saraf. Dan bermula malam ini, simpan selimut tebal dan letakkan cushion di bawah pergelangan kaki. Tabiat kecil ini akan melindungi malam anda. Baru-baru ini saya berjumpa Pak Cik Rahim semula di bilik rawatan. Apabila beliau masuk, wajah yang cengkung dan suram semasa pertemuan pertama dahulu sudah hilang dan wajahnya kelihatan berseri-seri. Beliau dengan bangganya menunjukkan gambar di telefon pintar kepada saya, gambar beliau kembali mendaki sampai ke puncak bukit di kawasan kejiranannya. Beliau tersenyum lebar dan berkata, "Terima kasih doktor, sekarang saya boleh tidur luruskan kaki pada waktu malam." Orang rumah saya pun kata, barulah rasa macam hidup semula. Mendengar kata-kata itu, saya rasa tiada kepuasan yang lebih besar sebagai seorang doktor. Tidur yang selesa sepanjang malam, bangun dengan segar pada waktu pagi, kehidupan harian yang biasa, itulah sebenarnya nikmat terbesar tuan-tuan dan puan-puan. Kesihatan tidak datang dari azam yang besar-besar. Seperti yang saya kongsikan hari ini, makan semangkuk sup sotong, rendam kaki 15 minit sebelum tidur, amalan-amalan kecil inilah yang mencipta keajaiban. Jika ada sesiapa yang sedang menanggung sakit kaki secara senyap-senyap sekarang, jangan putus asa. Seperti Pak Cik Rahim berjaya lakukannya, anda juga pasti boleh. Saya dengan tulus ikhlas berharap malam ini anda dapat bermimpi indah tanpa risaukan kejang kaki. Jika video hari ini sedikit sebanyak membantu tidur sihat anda, sila tekan butang langgan, subscribe dan tetapan loceng. Satu klik daripada anda memberi kekuatan besar untuk saya hasilkan video yang lebih baik. Saya Dr. Muhammad Adam dari saluran kesihatan kita akan kembali lagi pada masa akan datang dengan cerita yang mesra dan bermanfaat untuk menyembuhkan tubuh dan minda anda. Sekian, terima kasih.